Kenapa belajar main piano, awak perlu ada susunan? Okey, bila awal-awal awak mula belajar, awak fikir macam awak boleh improve dengan secara belajar sendiri. Tapi sebenarnya kalau awak main piano kan, awak kena tahu yang ilmu untuk awak dapatkan cara permainan yang tepat, cara main yang lancar, awak kena faham step by step. Sebab apa? Sebab main piano ni, knowledge dia always berkait. Contoh, kalau awak tak tahu tentang note, awak takkan faham chord. Kalau contoh awak tak faham chord pula, awak tak boleh fahamkan arpeggios. Dan kalau contoh awak dah tahu teori, awak boleh belajar teknik. Tapi kalau awak tahu teknik, belum tentu awak faham teori. Jadi guys, untuk belajar awak kena mengikut susunan yang tepat supaya bila belajar awak tak miss satu chapter yang membuatkan awak rasa nak belajar tu jadi lebih susah. Jadi kalau awak nak belajar cara yang betul, nak faham dengan lebih jelas cara panduan yang tepat, boleh tekan link di bio. Saya sediakan panduan yang membantu awak.